Kami mungkin tak ada ayah, tapi kami bersyukur sangat sebab kami masih ada abang dan akak yang sangat baik, yang sentiasa sayang dan tidak terputus-putus membantu kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami dengan berendah diri menendah tangan pada hari ini memohon doa agar setiap orang yang membantu kami selama ini, agar Engkau sentiasa menyayangi mereka, melindungi mereka dan memudahkan segala urusannya di dunia serta di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kehadiran bantuan anda adalah jawapan kepada setiap doa yang kami panjatkan dalam sujud malam kami bersama anak-anak ini. Terima kasih kerana terus menyayangi anak-anak syurga ini. Teruskan sokongan anda melalui pautan yang disediakan di bawah.